Pernah tak anda terfikir sekeping kad mampu membeli sebuah rumah agam mewah? Pada 16 Februari 2026, dunia kad pertukaran digegarkan apabila kad Pokemon Pikachu Illustrator PSA-10 terjual pada harga gila, iaitu $16,492,000. Kad ini asalnya milik pempengaruh Logan Paul. Dialah mamat yang dengan selambanya menggantungkan kad ini pada leher semasa acara Gusti WrestleMania ke-38. Memang tahap flex dewa. Siapa pula insan yang sanggup berhabis duit untuk kad sekecil tapak tangan ini? Pembelinya ialah AJ Scaramucci, seorang pelabur modal. Dia rela melabur jutaan dolar kerana kad ini ibarat Mona Lisa dunia Pokemon. Ia adalah satu-satunya salinan di dunia yang mendapat grade sempurna PSA-10. Bagi Scaramucci, ia bukan sekadar kad, tetapi pelaburan agung dan simbol status maksimum. Lebih epik, jualan ini rasmi memecahkan Guinness World Record sebagai kad paling mahal dalam sejarah. Masa untuk selongkar kotak mainan lama anda, manalah tahu ada kad terselit yang boleh tolong selesaikan hutang kereta.